ketiga universiti yang paling tua di dunia. Universiti dekat tempat pertama ini akan membuatkan korang rasa terkejut sebab universiti ini telah pun wujud lebih daripada 1000 tahun dan masih lagi ramai yang tidak tahu. Kalau korang antara yang tahu, komen dekat bawah. Di tempat yang ketiga, universiti yang paling tua di dunia adalah University of Oxford. Universiti ini sangatlah terkenal di selatan dunia kerana universiti ini merupakan universiti ranking nombor 1 di dunia sepanjang masa. University of Oxford ini bukanlah satu universiti tetapi gabungan 44 buah college. Universiti yang berada di Oxford, England ini telah pun wujud sejak tahun 1249 Masehi. Sangat-sangat tua guys. Di tempat yang kedua ini adalah University of Bologna yang terletak di Bologna, Itali. Wujud pada tahun 1088 Masehi. Ini adalah universiti yang pertama yang memberikan ijazah sarjana muda. Di tempat yang pertama, seperti yang saya cakapkan tadi, ini adalah universiti yang berusia 1000 tahun lebih guys. Universiti ini adalah University of Al-Qarawin yang terletak di Fes, Morocco yang wujud pada tahun 859 Masehi. Universiti ini pada awalnya dikenali sebagai madrasah tetapi lama kelamaan pada tahun 1963 ini telah pun diiktiraf sebagai universiti dan ini adalah tempat pendidikan yang telah pun digunakan secara berterusan lebih daripada 1000 tahun. Kalau korang suka video ini, janganlah tengok sorang-sorang. Share kepada kawan korang dan tengok bersama. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya bersama saya, Oktoman Fazil.